sangat-sangat gembira bertemu dengan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan inilah bulan yang memberikan kita 1001 ruang untuk memperbanyakkan amalan ibadah serta melipat gandakan pada amalan ibadah. Dan bulan Ramadan ini disebut oleh Nabi SAW, apabila tiba di bulan Ramadan, maka terbuka segala pintu syurga, tertutup segala pintu neraka, dan semua syaitan akan dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan pada bulan Ramadan. Kita sepatutnya merasa semua tiap-tiap malam kita makmurkan rumah Allah ini dengan salat tarawih, walaupun kita tidak terikat dengan arahan dan kita perintah oleh Yang Maha Mulia Tuan Sri Sultan yang mengarahkan semua masjid negeri Perak ini menghadirkan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tapi ambillah yang positif dari kita perintah yang pemerintah kita makmurkan dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita melipat gandakan amalan. Jadi tuan-tuan, saya beri saya dan juga tuan-tuan perempuan, dalam salat tarawih janganlah kita sekatkan di 8 saja. Dalam semua kita buat duduk 8 itu untuk orang yang mungkin ada keperluan dia, mungkin dia terpaksa bertugas pada malam, seperti mana sahabat-sahabat kita dari pasukan polis dan tentera serta petugas-petugas di hospital dan juga di balai-balai umum. Kalau macam kita ni, tambah-tambah kita yang dah umur lanjut ni, tak payahlah nak cabut. Kita punya perangkaan dulu lah sampai 20 rakaat. InsyaAllah ada keberkatannya dari Allah SWT. Mereka mula sampai 20 rakaat tanpa kesalahan. Kalau tak larat nak berdiri, solatlah dulu sebab ini solat sunat. Tidaklah terikat semua solat sunat. Kalau solat tarawih kita kena buat berdiri. Kita tak larat dulu lah kan, ada masalah. Tapi jangan dulu lah. Sebab dulu orang datang semua pakat kena itu masalah. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati kehidupan kita sampai ke akhirat insyaAllah. Sikitlah usia tentang bulan Ramadan. Semuanya kita ambillah sikap menerima dengan dapat gaji bulan selama. Itulah kita. Siapa-siapa yang nak gaji, yang rajin sikit pergi masjid. Siapa-siapa yang agak-agak rasa malas, datang surau. Siapa yang agak-agak malas dia maksimum tu. Jadi Ramadan tu tak ada beza dengan bulan lain. Rugilah kita. Sebab Ramadan bukan datang tiap-tiap bulan dalam setahun. Wallahualam. Baik, kita teruskan pengajian kitab kita, kitab Lubab Umur fi Asbabun Nuzul. Kita sampai kepada ayat ke-92. InsyaAllah kita akan membincangkan tafsiran umum berkenaan dengan ayat 92 hingga ayat 96, menyambung daripada ayat yang lepas, peringatan Allah SWT kepada Bani Israel khususnya dan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW secara umum. Kerana kaedah tafsir tu dia menyebut al-ibrah bi umumin lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dalam Al-Quran itu sebenarnya berbentuk umum, tidak kepada yang tertentu yang dikhususkan dalam ayat tersebut. Maknanya apa yang Nabi sebut, apa yang Allah Ta'ala sebut ni bukan untuk, kalau kata wahai ya Bani Israel, bukan Bani Israel je, dia pada kita semua, pada kita semua. Tapi memanglah ayat tu Allah Ta'ala menunjukkan khas kepada yang tertentu, Bani Israel ke, Nabi ke, siapa ke.
Ya ma'syaral jinni wal ins. Dalam surah Ar-Rahman kan, wahai sekalian jin dan manusia. Jadi tak kira siapa kan, beriman ke tidak kan, masuklah semua jin dan manusia ke tak? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Walaupun tuju pada Bani Israel, tapi sebenarnya ibrah, pengajaran dalam Quran itu dituju kepada kita semua. Sebab Al-Quran ini diturunkan kepada kita, seluruh manusia. Al-Quran ini beza dengan kitab-kitab terdahulu, kerana Al-Quran ini diturunkan kepada semua manusia sesuai dengan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin. Perutusan Nabi itu kepada seluruh manusia, semua bangsa, semua kaum. Tak macam Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Israel kan? Nabi Syuaib untuk kaum dia je, kaum Madian. Apa lagi? Nabi Yunus untuk kaumnya yang berada di utara Iraq, Ninawah. Tapi Nabi Muhammad SAW utusan Nabi untuk seluruh manusia. Jadi sebenarnya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang kita baca semenjak beberapa bulan lalu sampai ke malam ni, semuanya sebenarnya untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma takhastumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan yang mukjizat. Allah Ta'ala tegaskan semuanya telah datang dah, diutuskan kepada kamu wahai Bani Israel Nabi Musa. Jelas Allah Ta'ala sebut Nabi Musa itu utusannya kepada Bani Israel, bukan pada seluruh manusia. Jelas Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa kepada Bani Israel bil bayyinat, membawa keterangan-keterangan yang ini mukjizat. Apa yang Nabi Musa bawa sebagai mukjizat? Macam-macam. Nabi Allah Ta'ala bagi Nabi Musa ini tongkat. Dengan tongkat Nabi Musa boleh membelah lautan. Kan? Dan mukjizat-mukjizat yang lain. Waktu Bani Israel kelaparan, berada di seberang sini Laut Merah, nak makan apa tengah pada pasir, tak ada makanan apa pun, maka Allah Ta'ala turunkan Al-Manna Was-Salwa. Al-Manna sejenis manisan, As-Salwa sejenis burung. Burung kita terbang dah tangkap, boleh makan terus, tak payah sembelih, tak payah bakar. Tunggu sini, kalau burung tangkap, sembelih dulu, lepas tu baru kita bakar, buat barbecue. Jadi salwa ni dia tangkap pegang, bila pegang dia mati burung, terus mati, boleh makan macam tu. Boleh dimakan begitu saja. Oh dah je. Untuk elan macam dia kan, boleh dimakan begitu saja pun sedap. Ketika dia tak payah sapu menjerit, tak payah sapu berantak, tak payah sapu kaya, makan dia pun dah sedap dah. Orang elan tu dia belajar daripada ni. Dia tengok salwa tu macam tu, tangkap, pegang, mati, terus makan begitu saja. Tak payah disembelih, dibakar, digoreng dan sebagainya, tak payah. Makan dia saja dah sedap dan menyelerakan. Apa lagi yang Allah Ta'ala tak bagi pada Nabi Musa sebagai mukjizat? Macam-macam. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun menyuruh tukang-tukang sihir yang berhadapan dengan Nabi Musa, kalau kamu kata kamu hebat, aku datangkan ahli-ahli sihir aku berhadapan dengan kamu. Ahli sihir.
Jalankan kerja kamu wahai sihir pun campak tali mereka. Tali itu jadi ular. Sebenarnya tali tapi disihirkan jadi ular itu. Macam ular itu. Musa pun takut. Dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala menceritakan kegentaran. Nabi Musa melihat ular-ular sihir. Allah Ta'ala beritahu kepada Musa, kamu jangan takut, campak je tongkat yang dia akan jadi ular yang akan menelan semua ular-ular sihir. Semuanya campak. Tongkat itu tukar jadi ular. Ular itu jadi ular yang besar yang memakan semua ular-ular yang ada. Maka akhirnya ahli sihir, semua ahli sihir Fir'aun gebrak dan memeluk agama Allah. Terus amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Fir'aun tu baca, bila masa aku bagi kau khidmat kepada Tuhan Musa, tak bagi izin. Kata ahli sihir, tak apa, kami tak kisah, kami dah yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Kami tak mau lagi bertahan daripada kamu. Kami nak bertuhan kepada Nabi Musa. Biarlah kami ini disembelih, dipancung dan sebagainya. Kami tak gentar. Cerita